Sejak remaja hingga kini, nama pengacara Azura Zainal begitu sinonim dengan program Dasar Lautan. Bermula sebagai hobi, kerjaya menyelam dalam bidang pengacaraan hinggalah kini ia telah sebati dalam dirinya. Azura dan aktiviti menyelam berpisah tiada. Buktinya, banyak program travelog berkaitan kegiatan menyelam yang telah diacarakan Azura di kaca televisyen. Bagi episod Jom Dive kali ini, saya dan Azura akan menyelam di sekitar Kota Kinabalu, Sabah. Minggu ini di Jom Dive, saya rasa satu minggu yang istimewa. Sebab benda-benda yang kita nak berlakukan kan adalah benda yang berbeza. Satu, kita nak pergi night dive. Kali ini, night dive kita dilakukan daripada bot. Jarang-jarang kali kalau dekat Semenanjung Malaysia tu, kita naik bot keluar ke tengah-tengah laut, turun untuk night dive. Nombor dua, tengah-tengah laut kita nak pergi cari kambing. Kambing apakah itu? Jom dive. Sebagai penyelam tegar, kecintaan Azura pada alam terutamanya dasar laut tidak perlu disangkal lagi. Menurutnya, mereka juga antara komuniti penting yang menyebar mesej menjaga kelestarian alam semula jadi. Tetamu saya minggu ini dekat Jom Dive, dia sebenarnya merupakan inspirasi saya dan juga idola saya di dalam dunia selam mani. Wow. Masa saya kecil-kecil saya dah tengok awak menyelam. Tu yang saya pun bila saya kecil kita sebaya lah. Azura, sebelum kita mulakan, apa pandangan Azura tentang kita semula All Recycle? Semestinya satu benda yang sangat penting di mana kita harus menerapkannya kepada anak-anak muda. Tapi apa yang saya perasankan, generasi sekarang ni saya rasa mereka sudah pun lebih memahami betapa pentingnya tentang kita kena jaga alam sekitar, tentang kita semula dan bagaimana kita boleh memainkan peranan. Walaupun peranan kita kecil, tetapi setiap benda yang kita buat tu akan memberi impak kepada seluruh alam kita. Hai, itulah satu sebabnya kita bawa Azura pulang untuk season kali ini. Menurut Azura lagi, kelebihan sebagai pengacara yang mempunyai lesen selam scuba telah membolehkannya menyelam di banyak lokasi termasuk Sabah. Azura, kalau nak cakapkan dalam dunia penyelaman, banyak episod Azura dah pernah shoot tentang dunia selamat. Mak oi, tak terkira. Tak adalah sampai beratus. Tapi cukuplah untuk kita nak memperbaiki kita punya skill dalam air. Gitu. Tapi dalam beratus-ratus kali turun air pun, pernah tak rasa bosan? Tak pernah. Kenapa? Mungkin sebab dunia selamat ni memang lain daripada yang lain. Macam mana dia lain? Dia punya environment, persekitaran dia, kita boleh dapat ketenangan di dalam air. Bukan macam kesibukan di atas darat kan, dengan keretanya kita fikir tentang kerja kita. Tapi bila sebaik sedia kita masuk ke dalam air tu, semua tu pun kita tinggalkan dekat atas. Sebelum kita bawah tu, kita tengok kehidupan marine, kita tengok terumbu karang, dan pada waktu yang sama juga kita fikir kembali apa yang kita lakukan di atas memberi impak kepada benda-benda yang ada dekat bawah tu. Dan kita sendiri akan mula terfikir bagaimana kita boleh membantu untuk menyelamatkan terumbu karang kita bila kita keluar kemudian. Betul, dan pada masa yang sama sebenarnya kan, apa yang kita buat di atas ni, impaknya di bawah sana. Dan apa yang berlaku di bawah sana, impaknya di atas sini. Sebab kalau air itu panas, terumbu tak ada, terumbu mati, tak ada apa yang nak serap, kita lagi panas. Kalau kat bawah tu tak ada ikan, tak ada apa, kita nak makan apa? Ikan bilis sekilo pun mahal kan.
umum mengetahui Sabah adalah negeri yang produktif dalam sektor perikanan. Selain Sandakan, Kudan, Semporna, pengeluaran hasil laut di Kota Kinabalu tidak kurang hebatnya. Banyaknya pilihan produk laut juga antara punca yang menarik perhatian pelancong luar datang bertandang di sini. Bila bercakap mengenai produktiviti hasil laut, ia sebenarnya berkait rapat dengan penyelia ekosistem yang baik. Sihatnya batu karang, suhu air laut yang tidak terlalu panas, kebersihan laut, kesemua faktor tersebut menyumbang kepada peningkatan populasi ikan. Bagi komuniti penyelam, tidak perlu pergi jauh. Keindahan dasar laut yang mempesona hanya terletak di dasar laut sekitar Kota Kinabalu. Antara faktor itu jugalah Sabah amat bertuah. Tidak pernah sunyi daripada kunjungan penyelam tempatan dan juga antarabangsa. Jika anda memilih untuk menyelam di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, ianya boleh dilakukan sepanjang tahun. Di dasarnya kaya dengan topografi batu karang, terumbu karang, berbagai jenis ikan, sotong, udang karang maupun spesies makro. Kesemua spesies ini hidup secara sihat dan melengkapi kitaran ekosistem marin. Kali kedua menyelam di sekitar Pulau Gaya, semestinya Azura sangat teruja untuk menyaksikan keindahannya. Menurut Azura, setiap selaman pasti menjanjikan keseronokan yang berbeza. Semuanya selepas ini.